Apa ni? Tattoo baru ke? Gila babi! Bila aku balik! Aku tak yang langsung terkejut gila! Jantung aku! Hello guys, welcome back. Kawan tahu kan Iman Kamil yang hari tu viral pasal tattoo dia tunjuk tattoo macam ni sambil borak kan. Hari tu kali ni dia live and ada seorang viewers dia cakap abang patut bersyukur boleh pergi ke sana ke sini, pergi melancong ke sana ke sini kan. Tu dia cakap kan. Abang harus bersyukur, macam tu lah dia cakap kan. Dan dia jawab apa, dia tak ada masalah duit, dia bukan kena uji masalah duit, dia kena uji benda lain, which is masalah selain duit lah. Aku tak boleh nak cakap, nanti fitnah. Korang tengok video ni, korang dengar sendiri dia cakap pasal ni, korang dengar. Boleh bercuti ke mana-mana, bukan semua orang ada peluang macam kau. Masih tak bersyukur lagi ke? Pulang ke pangkal jalan. Okay, sebab tu aku cakap dia macam money is not everything. Ada orang dia diuji dengan duit kan, ada orang diuji dengan benda lain. Macam aku tak ada masalah duit buat masa sekarang, tapi aku diuji dengan masalah lain. Sebab aku rasa benda ni lagi susah. Sebab kalau macam duit, kau boleh struggle, kau boleh curi, kau boleh cari duit kan, kau boleh cari kerja. Tapi untuk masalah aku ni macam macam there's no solution, faham tak? Even money cannot buy aku punya solution pada aku punya problem. Macam tu lah contoh dia kan. Tapi buat apa aku cerita kat korang kan, nobody care pasal masalah setiap orang kan. Tu je lah, bye. Just nak buat live ni, nak bagi tahu yang aku okey. Aku bukannya nak marah korang. Aku okey dengan korang, aku okey untuk terima pandangan korang. Aku okey untuk korang nak marah aku. Aku okey dengan hidup aku. Okey macam biasa. Macam biasa. Bye. Okay, korang dah dengar. Tu adalah salah satu bukti duit tak boleh beli kebahagiaan. Tengok dia sendiri cakap dia tak ada masalah duit, but ada masalah lain lah. Ada masalah selain duit lah. So apa masalah dia kita tak tahu sebab dia tak cakap. Dia ada depression tau, sampai dia buat tattoo yang viral lagi tu kan. Sampai dia buat tattoo, aku tak tahu, aku tak cakap pun isu ni yang dia buat tattoo ni. Aku nak ulas sikit lah, apa kaitan tu kau buat tattoo dengan depression. Aku rasa tattoo ni tak ada kaitan kot. Macam mana kau boleh buat tattoo and kau nak bandingkan dengan kau ada depression? Macam pelik. Tak boleh brand tu. Agak lucu kan. Apa pendapat korang pasal depression dengan buat tattoo tu? Tolong komen sikit. Macam aku rasa tak ada kaitan. Apa kena-mengena kau depression dengan buat tattoo kan? Pelik je. Dan kau memang betul lah, kau patut bersyukur kau tak diuji dengan wang ringgit, dengan masalah lain. Tapi kenapa kau balas dengan menambahkan tattoo di badan kau kan? Aku pun tak tahu nak ulas apa pasal dia ni, sebab aku minat dia ni, dah lama follow. Sebab dia punya review lah best kita dengar kan. Barang-barang dia pun walaupun kita tak mampu nak beli, kita tengok pun okay, dah tahu ni kan. Dan walaupun mahal, kita tengok je kan. Aku tak tahulah aku buat video ni untuk apa, untuk ulas yang mana satu, pasal tattoo dia ke. Aku nak ulas pasal video
ni lah yang live dia ni. Dia cakap aku teringat aku buat video ni sebab aku nak cakap inilah bukti, salah satu bukti kebahagiaan tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Tengok dia ada duit tapi hidup dia still tak tenang. So macam mana tu? Solat brother, zikir brother, istighfar brother, tu kau akan dapat ketenangan brother. Apa-apa roja.